Tan Sri Yang Dipertua, setelah mempertimbangkan 4 pilihan bagi menstabilkan tabung haji, akhirnya keputusan kabinet dibuat untuk menjual aset kurang berdaya saing dan bermasalah bernilai 9.7 bilion pada nilai premium yang jauh lebih tinggi, atau dalam bahasa yang mudahnya 2 kali ganda tinggi, berjumlah 19.9 bilion bagi menutup jurang defisit aset dan liability sebanyak 10 bilion. Tindakan ini bertujuan menyelamatkan dan membaik pulih kedudukan kewangan tabung haji dengan serta-merta. Tabung haji telah menjual 100 saham tersenarai, 29 hartanah dan sebuah syarikat ladang kelapa sawit kepada Urus Harta Jemaah Sdn Berhad, syarikat tujuan khas milik kerajaan. Bagi membiayai pembelian tersebut, UJSB telah mengeluarkan sukuk yang dilanggan sepenuhnya oleh tabung haji. Izinkan saya menyampaikan. Tan Sri Yang Dipertua, saya ingin menegaskan di sini, tiada aset yang dijual kepada bukan Islam maupun kepada China, seperti yang difitnahkan oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba menanamkan kebencian dan membuat hasutan. Aset ini adalah hak milik Urus Harta Jemaah, syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan. Ingatlah dan hayatilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran. Dan ingat ini, jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Speaker. Seterusnya, bagi melindungi kepentingan tabung haji, ia telah diberikan right of first refusal, hak keutamaan untuk menolak terhadap aset-aset yang dipindahkan. Jika UJSB bercadang untuk menjual aset tersebut ke pasaran, hak keutamaan ini tidak mewajibkan tabung haji untuk membeli semula, tetapi tabung haji hanya memiliki keutamaan untuk membeli aset tersebut pada masa hadapan, tertakluk kepada penilaian komersial dan kesesuaian kepada kriteria pelaburan tabung haji. Ini bermakna aset ini boleh kembali kepada tabung haji sekiranya tabung haji mengkehendakinya. Pelan ini diwujudkan kerana kerajaan perlu menyelamatkan, dalam erti kata yang lain, bail out tabung haji daripada kesan keputusan-keputusan yang telah dibuat bertahun-tahun sebelumnya. Pelan ini bukan diwujudkan kerana kerajaan mahu mengambil aset tabung haji. Itulah hakikat yang tidak boleh dinafikan. Pelan pemulihan dan penseturutan tabung haji berjaya menangani kerugian pelaburan 12.6 bilion ringgit, iaitu 10 bilion melalui pelan pemulihan 2018 dan 2.6 bilion secara berperingkat sehingga hujung 2025. Tabung haji kekal komited untuk melindungi kepentingan para pendeposit, mengukuhkan kepercayaan awam serta memastikan institusi ini terus beroperasi dengan penuh integriti dan bertanggungjawab.